Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera, salam ukhuwah dan salam perkenalan kepada juri-juri yang bijak bestari. Hadirin sekalian, bertemu lagi kita di pentas bercerita. Jauh di mata, dekat di hati. Cerita rakyat daripada saya boleh memberi pengajaran dan hiburan kepada yang mendengarnya. Nak tahu cerita saya? Nak tahu? Nak tahu? Kalau nak tahu, mari dengar cerita saya dahulu. Kisah ini berlaku pada zaman dahulu. Si bongkok yang lupa diri. Inilah tajuk cerita saya. Di pinggir sebuah kampung, tinggal si bongkok dengan ibunya. Pulai nama kampung mereka. Rumah mereka buruk dan usang. Si bongkok dilahirkan cacat. Badannya bongkok, rupanya hodoh. Namun, si ibu tetap bersyukur dengan keadaan anaknya. Ibunya sentiasa berdoa agar anaknya gembira dan berjaya dalam kehidupannya. Bongkok sayang akan ibunya. Pada suatu petang, ketika si bongkok berjalan-jalan sendirian, tiba-tiba Mak Derus bersama kawan-kawannya datang berjumpa si bongkok. Mereka tanpa segan telah mencaci, menghina dan memukul si bongkok sehingga berdarah. Bukan itu sahaja, secara bergilir-gilir si bongkok ditolak lalu jatuh ke tanah. Orang-orang kampung hanya mampu memandang dan tidak berani membantu si bongkok. Ini kerana mereka merupakan samseng di kampung itu. Si bongkok berasa amat sedih. Sambil bangun berdiri, dia menyapu kotoran yang terlekat di badannya. Andai kata rupa dia berubah tampan, si bongkok akan membalas semua perbuatan jahat yang dilakukan kepadanya. Si bongkok mengangkat tangan memohon kepada Tuhan agar rupa parasnya berubah menjadi sempurna. Adakah impian dan harapan si bongkok dimakbulkan? Pada suatu malam, si bongkok berehat di serami terata usangnya sambil mengenang akan nasibnya yang malang. Secara tiba-tiba, seorang lelaki tua yang berpakaian putih dan bercahaya datang berjumpa si bongkok. Lelaki tua itu ingin membantu si bongkok mengubah rupa parasnya menjadi lebih sempurna. Tetapi dengan syarat, si bongkok tidak boleh bersifat sombong, bongkak dan berdendam dengan orang yang telah menghinanya selama ini. Mendengar kata-kata daripada orang tua itu, si bongkok terus bersetuju. Tersedar dari lamunan, dia merasakan ada perubahan yang berlaku pada dirinya. Dia bingkas berdiri dan mencari cermin. Si bongkok berasa amat gembira kerana rupanya telah berubah menjadi sempurna. Keajaiban yang berlaku pada si bongkok telah menjadi bualan orang-orang kampung Pulai. Rupa yang menarik telah menyebabkan ramai anak gadis jatuh hati padanya. Si bongkok tidak malu lagi berjumpa dengan orang ramai. Si bongkok berasa gembira dan bahagia. Setelah sekian lama, si bongkok mula lupa akan janjinya dengan orang tua itu. Dalam hatinya mula ada rasa bangga diri dan sombong. Dia merasakan tiada siapa mampu menandingi rupa kacak yang ada padanya. Anak-anak gadis daripada keluarga raja dan orang kaya berebut hendak bersuamikan si bongkok. Si bongkok teringat akan perbuatan Mak Derus dan kawan-kawannya dahulu. Dia mula rasa marah, sakit hati dan ingin membalas dendam. Tanpa berfikir panjang, si bongkok dan beberapa orang pengikutnya menyerang samseng kampung Pulai. Setelah kalah,
kumpulan samsing itu diusir dari kampung tersebut. Si bongkok berasa bangga dan puas hati kerana dapat menghapuskan samsing kampung itu. Tiba-tiba awan berubah menjadi gelap. Ribut kuat telah berlaku. Si bongkok terkejut lalu berlari mencari tempat berlindung. Si bongkok jatuh lalu pengsan. Apabila tersedar, rupanya telah bertukar. Si bongkok kembali kepada rupa asalnya yang buruk dan hodoh. Si bongkok menangis sekuat hati, menyesal kerana telah melanggar perjanjian dengan orang tua itu. Dia pulang ke teratak buruknya, lalu merebahkan diri di pangkuan ibunya. Atas nasihat dan kata-kata semangat daripada ibunya, dia menerima takdir yang ditentukan kepadanya. Akhirnya, si bongkok kembali kepada kehidupannya seperti dahulu. Kawan-kawan, begitulah kisah si bongkok yang lupa diri. Ingat kawan-kawan, kita tidak boleh mencaci dan mencela sifat yang dikurniakan ke atas seseorang. Gurauan atau cacian itu boleh menyebabkan orang yang dicaci berasa sedih dan terhina. Seterusnya, kita hendaklah sentiasa meminta doa kepada Tuhan jika inginkan sesuatu. Jangan berputus asa. Permintaan kita mungkin akan ditunaikan jika kita memintanya dengan bersungguh-sungguh. Akhir sekali, kita haruslah berpegang pada janji. Kehidupan kita pasti akan selamat. Orang yang jujur dan amanah akan disayangi oleh orang sekeliling. Biji delima, biji selasih. Sekian, terima kasih.